Tu Sazwan. Termasuk bang. Termasuk. Itulah dia. Itulah paras piawaian yang telah ditetapkan untuk keadaan macam ni. Aduh. Sebenarnya tak boleh mancing pun. Bila tengok laluan ni ada air, sebenarnya tak boleh mancing. Tapi kita orang ni yalah, dah kata degil. Dah sampai kan jauh-jauh. Masuk jugalah walaupun dapat tengok suasana. Jalan juga. Okey guys. Jadi kepada korang semua, aku ucapkan ribuan terima kasih kerana sampai ke dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan dan salam sejahtera kepada semua. Jadi apapun kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni, aku mohon jasa baik korang agar mempertimbangkan untuk hentak button subscribe di bawah ini. Sini. Di bawah ni. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih banyak lagi sekali. Semoga dengan sokongan korang dan tontonan korang ni, jumlah tontonan korang ni sebenarnya membuatkan aku terus bersemangat untuk hasilkan video-video yang menarik untuk tontonan kita semua. Jadi aku bawakan korang terus menuju ke spot. Jom kita layan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, jom. Tak tergesa-gesa, dia orang macam menunggu kita. 4 ekor satu grup. Tak apalah, nanti aku cuba zoom guys kalau boleh nampak lah. Kalau tak nampak, sekejap. Bang boleh baling tak? Baling macam ni lah. Aku macam ni baling. Macam mana? Ke bawah. Sekejap. Oh, kau lambung macam tu ya? Aku nak lambung boleh tak? Lambung dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita lambung dulu. Sangkut lah pula. Okey ya. Tuan. Okey. Kau biar je. Cakap. Mak sangkut pula. Tu. Kalau dia makan sembat je. Sekejap ya. Okey, tuan duduk sikit. Bismillah. Duduk sikit. Okey. Wah, dapat ni. Okey. Oh, dia makan? Dah makan? Bagi lah. Alhamdulillah. Saiz. Abang Ruan ni. Saiz kan? Saiz. Abang Ruan ni bang. Saiz. Alamak, dia masuk ke reba. Sekejap bang Oh, dia keluar. Oh, dia masuk balik. Bagi aku try. Ke dah lepas? Tu buih tu. Sangkut kayu bang. Dia kejar lagi Wan. Bagi lagi Wan. Ya. Bagi. Dia kejar kau punya tu. Aku ni macam dah lepas ni. Hai, kenapa tak nak makan? Makan lah. Dah, aku dah lepas ni. Tarik bang. Boleh tak tarik? Tak boleh. Oh, abang pun dah lepas. Ikannya dah terlepas. Oh. Dah tak ada pergerakan. Aduh sayang. Banyak 4 ekor. Dia dah lari. Tarik je bang. Tarik je. Keluar. Okey, lepas. Kita try je. Boleh. Relax dulu. Aduh guys, sayang guys. Jadi memang ikan tu tengah ada tadi. Dia dekat luar sana. Sekejap lagi masuk balik tu. Dia bila dah bawa sangkut ke kayu, memang ialah kelebihan untuk dia kan kat situ. Dia nak balik. Ada ikan. Ada yang kejar.
Ni ada yang ngejar. Ada? Ha. Tunggu lah, tunggu. Mana nak baling? Oh, dia kat tepi tu pun? Tadi dia kejar dia bawa depan ni. Dah tak nak patah balik dia. Strike. Strike. Strike guys. Ikan apa ni? Padu. Strike guys. Ikan apa ni? Aku rasa macam sebarau guys. Aku rasa lah. Betul guys. Badung guys. Badung. Badung guys. Ya Allah, alhamdulillah. Wan. Badung. Okey. Badung guys. Ya Allah. Badung. Alhamdulillah guys. Ya Allah, rezeki. Ya Allah. Besar. Memang besar. Alhamdulillah. Ya Allah. Rindu betul aku dengan tarikan dia. Ya Allah. Wow. So plastik guys.
Dia makan suap plastik. Mana aku ni grip. Lip grip. Alamak, lip grip aku mana? Aduh yai. Tak tahu jatuh ke mana ha? Besar guys. Oh, ya Allah. Tu dia. So plastik dia makan. Rezeki sungguh. Ya Allah. Aku rindu tu ya. Gila. Nanti timbang berapa? Sekejap. Nanti timbang berapa? Wan, kau ada timbang Wan? Tak bawa. Boleh. Puas hati. Sekejap Oh ya. Ini tadi. Aku nak cubalah guys. Aku nak cuba apa tau? Aku nak cuba bawa keluar hidup. Alhamdulillah. Besar ha. Ya. Susah nak keluarkan. Keluar dah. Alhamdulillah. Cuba lah Aku nak ikat kat mana ni? Sini hidup ni. Kan ni sebab dia makan hook kena tepi. Di tepi mulut dia. Aku rasa dia boleh hidup ni. Aku nak letak kat mana bunyi ni? Tak ada tali. Nak bawa pun berat guys. Awal lagi. Air mengalir. Tapi dia tak kenalah air mengalir. Alhamdulillah guys. Ikan tadi tu sebenarnya mati. Jadi tak nak aku terpaksa juga bawa balik untuk dijadikan lauk untuk seisi keluarga. Apa yang penting aku ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada korang semua kerana menonton video ni sehingga tamat. Dan dalam menuju perjalanan pulang ni macam biasalah. Macam mana korang nampak aku pergi tadi, macam itulah aku balik pada laluan yang sama.
Dan sesungguhnya apa yang berlaku pada hari ini adalah atas kehendaknya. InsyaAllah, apa pun yang paling penting, aku sentiasa mendoakan agar korang semua terus dilimpahi segalanya rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin. Dan yang paling penting, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang untuk semua. Salam jumpa lagi guys. Okey, ciao.